Dia kadang-kadang dengar suara, kadang-kadang tunjuk rupa. Hak ni tak suruh kita buat maksiat. Hak ni nak gurau sahaja. Yang suruh buat maksiat ni yang masuk dalam bisikan hati. Betul tak? Hak ni paling bahaya. Hak ni lebih hebat. Tak ada rupa, tak ada muka, tak ada suara. Bunuh orang, tipu tanah orang, berebut jawatan. Hak ni, hak atu tu ni nak gurau je. Duduk tepi pokok, betik bira, hutang. Tok Bila lalu balik mayang Isa. Naik sekar, naik gerek. Tok Bila gitu lagi. Kecil kepala tembok lagi. 3 hari tak bang. Duduk dalam kain kebor. Bang. Gitu je. Hari keempat masuk tugas mula. Tak ada atu-atu ni suruh kita berjudi, tak ada. Atu putih anak ke Laswi kemari. Pergi ambil nombor ekor. Tidak aku cekik kamu. Ada? Tak ada. Dia gurau. Kalau hak budak-budak umur sibiang, Nabi cerita maghrib dia masuk kok tikak kok pintu. Dia panjat atas siling. Jalan kok siling. Dia tengok budak-budak buat gitu. Anak itu nangis. Kita pun ambil minyak Pak Ali nama perut. Tak jadi apa. Faham tak? Dia tu bukan minyak Pak Ali atu. Dia kata habis dah kita bodoh. Nampak tak? Betul tak? Tu cerita dia. Hantu yang paling kuat mengosak ialah hantu duit. Tu lebih bisa lagi. Dalam kocek kita ni, RM5 slow sikit power. 100 power. 6 keping yang 100, sekeping yang 50. Hantu brim. Nampak tak? Tu lagi bahaya kita. Nak berebut orangnya kita. Nak lompat tok guru ke pun kita sanggup hak tu. 650. Faham? 62 sen sehari dapat. Nampak? Jadi kalau jumpa macam mana? Kita masuk hutang. Masuk hutang kadang-kadang ada. Kadang-kadang di bukit, kadang-kadang di laut. Masuk hutang, kita buat kemah dalam hutang jauh 8 batu daripada rumah orang. Dalam hutang tu. Dengar. Itu syaitan. Kalau beruk bunyi lain. Beruk lain. Beruk mana? Beruk. Tak?